Dalam video ini, kita akan melihat apakah konfigurasi asas yang perlu dilaksanakan pada sistem WordPress yang baru dipasang ini sebelum kita memasukkan segala maklumat dan juga isi kandungan produk Amazon yang akan kita promosikan. Jadi langkah yang pertama, kita perlu memastikan bahawa sistem WordPress ini berada di dalam versi yang terkini. Untuk menyemak sama ada sistem WordPress anda berada di dalam versi terkini ataupun tidak, klik pada menu Updates di ruangan Dashboard. Pada ruangan ini, anda boleh menyemak maklumat versi WordPress yang anda gunakan dan juga menyemak maklumat versi terbaru WordPress keluaran daripada pihak WordPress. Sekiranya anda menggunakan versi WordPress yang lama, maka anda perlu update ataupun upgrade sistem WordPress anda kepada versi yang terkini. Seterusnya, kita perlu melakukan konfigurasi pada ruangan Settings. Jadi, klik pada menu General di bawah menu utama Settings. Seterusnya, anda perlu menyemak maklumat site title, iaitu tajuk website anda. Jadi dalam kes saya ini, tajuk website saya adalah Best Succulents Saw Reviews. Tagline ataupun description, ini adalah tagline ataupun description bagi website saya. WordPress address, site address, saya akan biarkan sahaja seperti yang telah terpapar di sini. Dan seterusnya email address. Sekiranya anda ingin mengubah alamat email yang ingin digunakan, maka anda boleh lakukan di sini. Jadi saya akan biarkan sahaja alamat email ini. Pada ruangan membership ini, pastikan anda tidak tick pada bahagian anyone can register. Ya. Kita tidak mahu ada pengguna yang mendaftar pada laman web ini kerana tujuan kita membangunkan laman web ini adalah khas untuk melakukan review terhadap produk-produk daripada Amazon. Pada ruangan New User Default Role, biarkan saja. Untuk ruangan Time Zone ini, anda boleh ubah apakah time zone yang ingin anda gunakan pada sistem WordPress anda. Sebagai contoh, jika anda ingin menggunakan masa untuk negara ataupun tempat-tempat tertentu, anda boleh pilih pada bahagian ini. Sebagai contoh, kita pilih Kuala Lumpur. Dan kemudian, anda boleh tetapkan format tarikh yang ingin dipaparkan pada laman web. Saya akan biarkan saja format asal. Format waktu, saya akan biarkan saja. Week starts on, saya akan biarkan saja Monday. Dan kemudian tekan pada butang Save Changes untuk memastikan segala konfigurasi ini disimpan ke dalam database. Seterusnya, kita akan semak pula konfigurasi bagi Writing. Kita klik pada menu Writing. Dan pada konfigurasi Writing ini, tiada sebarang perubahan yang perlu dilakukan. Jadi kita pergi kepada menu Reading. Pada ruangan menu Reading ini, pastikan konfigurasinya adalah seperti berikut ya. Front page display, tetapkan your latest post. Pada ruangan blog pages show at most, saya akan biarkan saja konfigurasi asas untuk kesemua perkara di sini. Seterusnya, pergi ke menu Discussions. Dan pada ruangan Default Article Settings ini, uncheck ketiga-tiga kotak ini. Sebab mengapa kita uncheck ketiga-tiga perkara ini adalah yang pertamanya, kita tak mahu memberi notifikasi link yang kita masukkan ke dalam mana-mana post ataupun pages yang akan kita buat selepas ini kepada website yang terlibat. Dan seterusnya, untuk pilihan yang kedua ini pula, kita tak mahu mana-mana website yang membuat linking kepada website kita memberi notifikasi kepada kita sendiri. Jadi, uncheck saja kedua-dua bahagian ini. Dan yang ketiga, allow people to post comments on new articles. Memandangkan laman web ini dibangunkan khas untuk tujuan memberi review kepada produk-produk daripada Amazon, maka saya tak mahu ada pengguna yang melakukan komen pada setiap post ataupun pages yang saya masukkan pada website ini. Walau bagaimanapun, ia bergantung kepada anda sendiri. Sekiranya anda ingin membenarkan pelawat web anda memberikan komen terhadap maklumat yang anda masukkan pada laman web anda, maka anda boleh tick pada ruangan Allow people to post comments on new articles. Untuk kes saya ini, saya tidak akan membenarkan proses ini. Dan sekiranya anda menetapkan Allow people to comment, maka pada ruangan ini anda boleh setkan konfigurasinya sama ada anda mewajibkan
pelawat web untuk mengisikan nama dan email, maka anda perlu tik pada bahagian ini. Atau mungkin mereka juga perlu mendaftar terlebih dahulu ke dalam website anda sebelum dapat memberikan komen, maka anda perlu tik pada bahagian ini. Untuk konfigurasi bahagian ada komen sini, saya akan biarkan saja konfigurasi asalnya kerana saya telah pun uncheck pada ruangan ini. Jadi tiada sebarang perubahan yang perlu saya laksanakan pada ruangan ini. Dan seterusnya pada ruangan email me, whenever anyone posts a comment is held for moderation, saya akan biarkan saja konfigurasi asal. Dan pada ruangan before a comment appears, di sini sekiranya anda ingin mengesahkan sebarang komen yang dimasukkan oleh pelawat web, maka anda perlu tik pada ruangan and administrator must always approve the comment. Saya akan biarkan konfigurasi seperti berikut. Dan seterusnya, untuk lain-lain konfigurasi, saya akan biarkan segalanya sebagai konfigurasi asal. Dan tekan pada butang Save Changes untuk menyimpan segala maklumat yang diubah pada bahagian ini. Seterusnya, lihat pada konfigurasi di menu media. Pada ruangan menu media ini tiada sebarang perubahan yang perlu dilaksanakan, jadi kita pergi kepada konfigurasi permalinks. Pada halaman permalink settings ini, kita diberi pilihan untuk menetapkan bagaimanakah paparan link yang akan terpapar pada browser pelawat web sekiranya mereka klik pada setiap post ataupun pages yang kita masukkan pada laman web ini. Secara asalnya, konfigurasi default bagi permalink setting untuk sistem WordPress adalah menggunakan link seperti berikut. Sekiranya pelawat web melayari ke laman web kita dan klik pada mana-mana post yang telah kita masukkan, sebagai contoh, dalam kes ini, saya akan klik pada post Hello World. Maka link yang terpapar pada browser adalah seperti berikut. Nama domain dan seterusnya tanda soal P sama dengan 1. Ini adalah merupakan ID kepada post Hello World ini. Dalam tutorial ini, saya sarankan anda untuk memilih konfigurasi permalink post name. Dengan memilih konfigurasi permalink post name ini, maka setiap post ataupun setiap artikel yang dilayari oleh pelawat web, link yang akan terpapar pada browser ini adalah merupakan tajuk kepada post tersebut. Ya, sebagai contoh, saya akan pilih post name dan save changes. Dan kemudian saya akan lari ke halaman utama website ini. Dan apabila saya klik pada post Hello World ini, link yang terpapar pada browser adalah seperti berikut, iaitu ID post telah digantikan dengan tajuk post yang dipilih. Penggunaan link seperti ini lebih baik berbanding kita menggunakan default link kerana link yang mempunyai tajuk post akan dapat membantu meningkatkan ranking website kita pada enjin carian. Jadi, kerana itu saya syorkan anda untuk memilih permalink berkonsepkan post name. Maka dengan ini, konfigurasi asas untuk sistem WordPress yang telah dipasang ini telah pun selesai. Untuk itu, kita pergi kepada video yang selanjutnya.